Cek kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, betul apa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina ni'mataka wa yasir alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Oke, semua duduk. Terima kasih. Semua dah makan? Ada berapa orang tak datang hari ni? Ada berapa orang? Ada hari. Ada hari? Ada hari pergi appointment gigi. Ya. Oh, di sini. Sebab tu dia cabut. Ada 2 orang, 3 orang. Yang belakang tu tak ada? Nisa? Ada? Jumpa teacher. Oh, jumpa teacher. Hari ni? Isnin? Tak buat lagi. Okey, kelas. Apa yang kamu faham tentang gambar ni? Sedekah. Oh, betul. Gambar ni menunjuk bahawa menunjukkan tentang sedekah. Okey, sedekah muka surat berapa kelas? Muka surat yang ke 60 pelajaran 9. 60 pelajaran 9. Okey, sebelum tu Ustaz nak tayang video dulu, boleh? Kita tengok video sekejap. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Pakaiannya masuk ke rumah. Ya, sama kita antar ke rumah yang dia. Kamu kemana aja sih, Kak? Iya, nanti itu masih lama ya. Oh iya, boneka. Maaf ya Mami, umurnya Mami harus yang bagus. Ini kan punya bisnis kamera, pasti bagus. Bisa, Lara, ingat ya, jangan sampai ada makan robek atau banyak yang rusak. Insya Allah. Amin. Terima kasih untuk doanya dulu. Kami balik ya. Salah mana sih? Coba bisa cari. Cara ngapain sih lah? Nah, sedekah nih. Sedekah apa?
Nah, kami sedekah senyum kan juga sedekah. Oh, iya ya, ini juga kamu Ra. Kalau gitu, nggak usah ikutan sedekah. Sudah senyum. Bisa-bisa. Okey, apa yang kamu dapat tentang video ini? Dia dapat dia bersedekah dengan barangan yang sayang. Barang yang sayang tu dia sedekah. Barang yang baik. Maksudnya kita kena sedekah benda yang Elok lah. yang elok. Yang bukanlah berharga, cuma yang baik lah. Tak rosak apa semua. Siapa pagi ni dah sedekah? Ada ke? Dia senyum. Senyum pun satu sedekah. Sedekah. Okey, hari ni kita okey. Okey, objektif kita adalah pertama, terdapat membaca hadis tentang sedekah dengan betul dan fasih. Kedua adalah menerangkan maksud sedekah menurut bahasa dan istilah. Dan yang ketiga adalah menjelaskan 8 amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis dengan contoh yang sesuai. Hari ini kita ada 3 objektif. Mari. Kes. Soalnya buka muka surat yang ke-60. Sedekah kunci kebaikan. Tajuk kita hari ini adalah sedekah kunci kebaikan. Sabar. Ai. Ada volunteer nak baca? Yo. Ibrahim boleh Ibrahim? Okey Ibrahim. Ajak. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم فيه شمس تعديل بين اثنين صدقة وتعين الله رجل في دبته وتحمل عليها أوتار وله عليها متاعه صدقة والكلمة طيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Okey. Terima kasih Ibrahim. Muttafiqun alaih. Okey, kita pergi kepada maksud dia. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Maksudnya setiap sendi tubuh badan kita ni manusia ialah sedekah baginya. Dan kedua, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari yang terbit padanya matahari. Dan yang ketiga, ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Kamu berlaku adil terhadap 2 orang yang bertelagah, itu ialah sedekah juga. Wa tu'inu rajul fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha. Dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya pun dikira sedekah juga. Nanti bahaya sikit. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya pun dikira sedekah. Wal kalimatu thayyibatu
sedekah. Dan perkataan yang baik adalah sedekah juga. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Dan setiap langkah kamu berjalan untuk menaikkan solat itu adalah sedekah juga. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan kamu mengalihkan sesuatu bahaya di jalan adalah sedekah. Ada berapa kelak? Ada 8 intisari daripada hadis ini. Setiap tubuh badan kita ni ada sedekah. Maksudnya ada satu hadis yang mengatakan dengan solat duha pun dah memadai untuk kita dalam seharian lah sedekah tu. Ustaz lupa lah hadis dia. Tak. Contoh kalau macam kamu jalan-jalan dekat apa ni? Dekat tepi jalan kan, ataupun kita tengah menunggang motor. Lepas tu kita nampak ada batu ke apa ke yang dekat jalur lintas tu. Apa yang kamu buat biasanya? Ke lalu je? Berhenti alih buang ke tepi. Itu pun kira sedekah. Sebab apa? Sebab manalah tahu dengan asbab kita mengalihkan suatu benda tu menyelamatkan nyawa orang lain. Okay, kita pergi seterusnya. Okey, makna sedekah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa adalah pemberian. Istilah pula Sesuatu pemberian bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bersedekah merangkumi segala perkara baik. Okey, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Okey, dalam hadis ni ada 7 amalan yang dinyatakan dalam hadis. Pertama, membantu mengangkat barang ke dalam kenderaan. Contoh macam ada cikgu tengah angkat barang kan. Kita datang, cikgu nak tolong. Tu pun kira sedekah. Membantu orang menaiki kenderaan. Contoh macam ada orang tua yang tak berapa nak sihat ke, kita pun tolonglah dia, pimping dia. Okey, yang ketiga, mendamaikan orang yang bertelingkah. Maksudnya apa kelas? Maksudnya kalau ada orang tengah bergaduh apa semua tu, kita damaikan dia orang. Kita jangan suruh dia orang bergaduh apa semua. Okey. Yang keempat adalah berlaku adil dalam sesuatu tindakan. Kita kena adil lah. Kita tak boleh nak bias apa semua. Okey. Yang seterusnya, mengucapkan perkataan yang baik. Maksudnya kalau perkataan ni kita tak boleh lah nak kata macam yang buruk-buruk, macam sebab ada hadis yang mengatakan bahawa kalau kita tak boleh bercakap baik, kita kena diam. Okey, yang seterusnya apa hadis dia Syamil? Aulia semua. Macam mana lupa dah? Qaulul Aulia semua. Macam tu lah. Okay, berjalan untuk menunaikan solat dikira sedekah. Contoh kalau kita nak pergi surau kan, perjalanan kita tu jauh. Contohlah, taklah jauh, kayaknya lebih kurang dalam 500 meter ke. Kita berjalan kaki. Setiap langkah kita tu kita akan dapat pahala mengalir. Dan yang terakhir adalah mengalihkan sesuatu yang bahaya di jalan. Macam Ustaz cakap tadi lah. Okey. Seterusnya, kelebihan beramal dengan amalan sedekah dalam hadis. Pertama, berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah. Mententeramkan hati kedua-dua belah pihak. Menghalang kedua-dua pihak daripada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak berterusan bertelingkah selama 3 hari. Kalau lebih 3 hari apa jadi?
Belajar. Putus bukan, dia akan dosa lah. Dosa tu dosa berat juga. So kalau nak bergaduh kita jangan lebih daripada 3 hari. 3 hari. Contoh dah 2 hari, 3 hari tu tengok dah 3 hari dah ni. Baik lah. Kita jumpalah balik kan, tegurlah balik. Macam tu. Tapi seeloknya Awal. janganlah lama-lama bergaduh. Biasalah tu, kita kadang-kadang kita salah faham apa semua. Okey, seterusnya membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barangnya ke dalam kenderaan. Maksudnya kita meringankan beban orang lain lah. Macam tu. Memberikan keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan seperti warga emas, pesakit, ibu mengandung dan kurang upaya. Okey, mengungkapkan perkataan yang baik. Sebab apa kita kena nak ungkapkan perkataan terbaik? Perkataan baik ini adalah sebabkan menenangkan hati pendengar. Akhirnya orang taklah rasa macam annoying kan. Kadang-kadang kita kalau zaman sekarang ni kan, kalau kita bercakap tu kadang rasa macam macam dia ni kenapa macam nak bergaduh kadang tu. Contohlah kita cakap baik-baik, kita tak boleh lah keluarkan perkataan yang kesat. Okey, kedua, mengelakkan berlakunya perselingkahan. Macam tadi lah, kalau kita salah cakap sikit, perang, habis. Gaduh apa semua. Menyuburkan budaya komunikasi yang berkesan. Jadi bila kita cakap baik, jadi dia ada two-way communication. Jadi kayaknya percakapan tu jadi lebih baik lah. Dan yang terakhir adalah menampilkan imej dan peribadi yang disenangi. Orang pun sukalah kita sebab apa? Kita cakap baik-baik. Okey, berjalan untuk menunaikan solat. Ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa jika menuju ke masjid dalam keadaan berwuduk. Maksudnya dah lah kita nak pergi masjid, lepas tu dalam keadaan kita ada wuduk lagi. Berapa banyak dosa pula dah. Berapa banyak pahala kita dapat betul? Okey, berpeluang melaksanakan sedekah yang lain seperti mengalihkan sesuatu jalan bahaya di jalan. Contoh waktu kita nak pergi masjid tu kita tengok ada batu ke, ada kayu ke dekat atas jalan, kita pun alih. So dapat pahala lagi dekat situ. Dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, kalau kita berjalan pergi masjid pagi-pagi, kita akan lebih segar lah, lebih sihat apa semua. Okey, seterusnya diberikan cahaya yang sempurna di dalam kegelapan akhirat kerana berjalan di dalam kegelapan subuh. Cepatkan lah sebab okey, yang seterusnya mengalihkan sesuatu bahaya di jalan. Menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengurangkan risiko kemalangan dan memberi keselesaan kepada pengguna jalan lain. Okey, pengajaran daripada hadis ni. Kita hendaklah membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barangnya agar Allah memudahkan urusan kita. Kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelagah dan kita hendaklah berusaha untuk mengalihkan sesuatu di jalan agar tidak memudaratkan orang lain. Okey, habis kat situ. Okey, Ustaz nak buat satu aktiviti boleh? Kumpulan. Ustaz nak buat lakonan 5 minit je. Tak boleh lama. 5 minit. Okey. Okey kelas, ini rubrik pemakaran kelas. Pertama, saya nak dalam pelakonan tu mesti kena ada hadis. Maksudnya dalam pelakon tu ada perketikan hadis yang Ustaz bagi tu boleh? Kedua, kena kerjasama kumpulan. Ketiga, kejelasan persembahan dan bahasa, pengurusan masa dan juga penutup. Macamnya okey, Ustaz pilih kumpulan mana yang akan mulakan dulu, boleh? Mau belakang Adil. 1, 2, 3. Okey, jom. Kumpulan 2 tak apa? Siapa kumpulan 2? Dekat hadis tu ada Sekejap, Ustaz tengok dulu. Takut Ustaz.
1, 2, action. Sorry kau, saya nak beli ubat juga. Berapa ringgit? 10. Terima kasih. Sapu 3 kali sehari. Terima kasih. Oh tak, semalam kakak lupa. So sama datang masih limbat. Oh, betul sudah datang. Terima kasih. Jadi betul tak? Benda yang buat ni kan tahu sebab dalam hadis ada hadis dalam Quran yang berbunyi atau untuk bukti bahawa orang itu adalah dan sama seorang yang dikalangan maksudnya apa yang mereka boleh nak kalau nanti right. Saya untuk kepada Cik Aisyah. Bye. Terima kasih. Okay, terima kasih. Tepuk tangan sikit. Okay, seterusnya. 1, 2, action. Nah, pakai jadi tinggal tu. Baik. Baca dah. Berapa jam kemudian? Waktu kita nak azar ni sedekah dan kamu adakan sesuatu yang bahaya di dalam adalah sedekah. Oh. Dah, semua sedia? Dah, kita sambung. Habis. Ya, terima kasih kepada 6. Seterusnya kita pergi kepada Nampaknya ada kepada 5. Siapa? 3. 1, 2, action. Pakcik, saya tahu lah kat barat. Boleh. Adi. Saya sedekah. Oh ya ke? Sedekah tak? Ada dalam hadis tu. Allahu alaihi wasallam sedekah. Kalau kamu mengangkat barang-barang ada tulisan je ialah sedekah. Oh, jadi kita boleh buat kita buat amalan kan? Kita buat benda baik. Terima kasih kumpulan. Baris main kereta. Kumpulan yang kedua. Okay, 1, 2, action.
Cepat lagi. Saya X-Men yang tengah. Okey, ulang balik Ustaz. Aku bisa tak? Macam tak baik lah. Tak baik lah bercara. Tak baik dah. Dan perkataan yang baik adalah sebab. Tak dengar apa, tak ada apa. Okey, tak apa lah. Kau ni pun ikhlas. Tak baik lah cakap Okey, last. Ada kumpulan 1 dan kumpulan 5 last. Kumpulan 1. Ya. Kumpulan 1. Tak ada dua budak aku. Okey dah ke? Belum. Ya, jangan. Alright, thank you. Ada besar memang. Okay, 1, 2, action. Aku ini ya. Diriku tu. Apa dia jumpa saya jodoh dia? Tengok tapi boleh bantu. Okey, seterusnya. Naik je. Awal ni nak kena buku ni. Ya, mana kita? Okey dah ke? Syamil. Main game ah. Dah. Dah. Okey. Ada korang tisu. Kau berapa tisu? Ini. One, two, three. Main game. Masuk baik. Itu hadis yang berkaitan dengan sedekah. Wa kullu qudwatin kamsiha ila salati sadaqah. Dan kebaikannya adalah kita akan dapat meningkatkan darjat kita kepada sisi Allah, dan kita juga dapat mengamalkan daya kita sihat. Sesungguhnya amal ini sangat disayangi oleh Allah. Hei, dah free tu, aku penat lah. Dah, every. Maksud hadis yang saya sebutkan ni ialah, dan setiap langkah kamu berjalan ke masjid adalah merupakan satu sedekah. Jadi hari-hari nak kita ke masjid je. Ya. Kau ni nampak lah kita. Yeah. Sabar. Itu merupakan kita dalam selalu sebenarnya solat haji tak ni jam cakap orang pun
Aku mah. Okey, terima kasih kumpulan satu. Seterusnya Ustaz nak okey, lepas kita berlaku ni Ustaz nak buat pengukuhan. Dah. Oh, cantik. Okey, macam biasa. Kita jawab kuis boleh? Alright, kita lagi 15 minit. 1 minit satu kuis boleh? Okey, sedekah dan kebaikan. Nanti kali ni Ustaz nak buat rekaman Ustaz. Nanti Ustaz akan pilih pemenang. Hari kami ni Ustaz akan bagi. Boleh? Kamu lakon tadi. Saya akan pilih, kalau semua bagus, saya akan bagi semua. Kalau tak ada 1, 2, 3 bagus, saya akan bagi 2, 3. Okey? Gelok sekejap tahu bagi tak? Okey. Tiba kau ada salah satu. Kasi macam nak jawab ni betul. Tiba ada salah satu. Dalam contoh. Kata lah. Okey. Yang dapat jawab semua Itu yang salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia betul kan? Gua jawab. Apa betul? Ya ke? Okey, dia salah ni. Dia turun je Ustaz. Dia tengok mana. Ini memang salah sebab dia banyak salah kat sini. Ibrahim mula-mula jawab apa ni? Yang dia sebab dia kot. Wadi dapat nombor D. Wadi jawab D. Ya ke? Jawab D lah. Kalau aku ni jangan rumah tapi dia hati kita. Okey, kesimpulan dia habis. Okey, dah habis. Tak apa. Okey. Yang mengingatkan dia meminta orang bagi doa. Okey, kesimpulan dia kita haruslah sedekah. Okey, siapa nak volunteer buat rumusan? Tak bagi dia makanan. Wow. Boleh? Okey, Syamil. Okey, bagi rumusan. Apa rumusan? Ya, rumusan kita. Rumusan kita pada hari ini dia tajuk sedekah kan. Sebagai umat Islam kita seharuslah bersedekah, mengamalkan amalan bersedekah supaya negara kita ni lebih harmoni, aman, tak ada pergaduhan dan juga dapat meningkatkan ekonomi negara kita juga tanpa pandangan mata kasar juga. Okey, boleh. Lagi satu, nak sedekah ni tak banyak cara. Banyak cara dia, tak boleh itu dah. Macam tadi tu, takut Rara, dia senyum. Cuba kita senyum. Kita senyum orang dia. Dapat lagi. Okey. Baik, anak ambil lah. Anak, saya nak dia ikut. Okey, Ustaz amanahkan dekat Ibrahim.
Agihkan. Dan semua orang. Tapi tu ada lebih daripada 30 orang tu. Tak apalah. Baik jangan nak bawa benda. Lama. Yang lebih-lebih tu ambil lah. Tak ada. Okey. Kita akhiri dengan Wabillahi taufiq. wal hidayah. Assalamualaikum. Kita beri kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihati Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.